Hai, hari tu I drive pergi Kulim Bird Park. Masuk-masuk je ada cicak jaga kaunter. Geli betul. Rasa macam masuk bird park. Kenapa ada kura-kura ni? Kambing pun ada. No, bergaduh pula dah. Tengoklah budak ni. Orang suruh bagi makan rabbit, dia yang makan. Rosak. Menatang ni pun ada. I tak mau dekat-dekat, nanti kena ludah. Finally, ada pemburung. Burung sini lain sikit dari buranda. Akak ni try letak dekat sofa. Tak sempat ambil gambar dah minta lepas. I pun try lah pegang. Rasa dia geli-geli macam tu. Patutlah. Dia haus dia. Tak cukup yang itu. Kami pergi dekat cage dia pula. Terus kena serbu dengan burung. Sampai menangis budak. Alah. Tengoklah yang seekor ni. Sakan bertinggik dekat air. Yang seorang ni tak ada angin, tak ada ribut. Dipijaknya burung tu. Seriau rasa. Bukan macam tu main dia. Sakan betul mak-mak orang ni. Yang burung ni pun boleh tahan sakan juga. Rambut I DM-nya. Yes, tree bag. Sebab pergi dengan mak-mak kan, macam gini je lah manjang. Lepas tu tiba-tiba ada kambing beraksi. Patutlah perangai macam gitu. Pig ni rupanya. Tengoklah 3 sekawan ni main buai pula dah. Kitanya nak balik. Disambungnya bagi makan ikan. Tengoklah ni, ada yang pura-pura mati. Bertuah betul. Reptiles pun ada juga dalam ni. Main ular pula dah. Yang seorang ni nak pegang tapi geli. Punya lama meneroka. Finally balik pun. Letih. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye.